Okey guys, selamat petang ah. So hari ni aku turun depan Sapura guys. Spot biasa pergi mancing sana kan. Air tengah pasang, tapi pergi sana lah. So try dekat sini tengok. Okey, hari ni Aboy dengan anak Aboy turun. Aboy try beli udang hidup, memang kedai tak ada guys. Ironman tutup. Pergi dekat Aseng sebelah pun tutup. Tengok Aseng ada jual umpu-umpu sarang, beli je lah umpu-umpu sarang. Tapi plan Aboy pergi tempat lain. So udang hidup tak ada, Aboy ada impun, so turun dekat sini sajalah. Buat tanda guys. Try dekat sini, kita layan umpu-umpu tengok. Pakai 2 rod, 1 rod untuk anak. Cuba je lah apa yang dapat. Jom, setting dulu. Ok guys, Aboy dah setting dah. So 2 mata saiz 17 kan, pakai besar sikit. Tengok, kita try guys hari ni. Apa yang dapat, harap adalah hasil. Besar sikit. Ok, first setting dah. Second setting pun sama juga guys. Pun sama, mata besar. Aboy pakai 2 mata guys. Mata saiz 17 lah. Ni semua target tanda ni. Kalau dia ada, ambil lah. Okay, tak adalah hasil guys. Jauh-jauh sikit. Udang hidup tak ada. Macam ni hari ni. Ok, ni setting untuk anak. Mata Apollo saiz 12 guys. Ni kita layan 3 setting guys. Sangkut. Apa? Ni untuk anak, mata Apollo. Try guys. Harap adalah hasil. Ni dekat sikit. Ok, 3 setting. Rod panjang 2, mata besar, 1 rod Aboy letak mata Apollo guys, mata kecil. Try tengok. Kan mata kecil guys. Tanda ada, tapi saya comel guys, kecil. Kecil sangat dah. Kecil sangat. Ingat ada guys. Tapi anak tanda lagi. Set kedua pun sama juga guys, anak tanda. Kecil-kecil je. Mainlah besar sikit. Sangkut dekat kayu ke plastik ni. Tapi ada ikan. Alamak, sangkut. Tapi ada ikan.
lepas dah. Sama juga. Anak tanda guys. Kecil lagi ni. Sama juga saiz kecil guys. Abai rod panjang ni bertukar mata Apollo je. Sana letak makan tapi cuma kecil-kecil. Pakai mata besar sekejap habis apa pun. Try tengok mata kecil pula. Tengok. Banyak lagi tu. Ada. Ni macam saiz sikit. Mainlah saiz sikit, jangan kecil-kecil pula. Dua ekor pun boleh lah, saiz makan juga lah. Kita ambil guys, kapau je. 2 ekor dah. Kali ni kasar guys. Besar juga. Besar sikit. Bukan besar sangat. Ni kita nak saiz padu. Okey, ada dah saiz. Kecil lagi. Wait, baru pacak ni. Ke situ mungkin tempat dia kot. Abang letak je dia makan guys. Tapi semua kecil-kecil banyak.
Anak dia lagi kecil-kecil lah guys. Kita tempat tu sarang dia kot. Kecil-kecil je. 3 ekor dah naik tapi saiz kecil-kecil. Ada diikut. Ada dah. Ikut. Ikut. Kecil guys. Saiz ni kecil sikit. Kecil tekan lain macam. Seekor lecut. Naik 3 ekor guys. Tapi semua kecil-kecil kita lepas. Seekor lecut tadi. Tidak 3 ekor tadi. Ada lagi. Kecil lagi. Dah berapa ekor dah ni. Kecil guys. Kalau semua dapat saiz besar, rasa ada dekat 15 ekor. Semua kecil-kecil. Pakai mata besar. Dah lama dah boleh letak. Dia tak nak ambil tau. Kalau letak Apollo, mata Apollo dia ambil. Ni mata besar dia tak nak. Tukar mata Apollo lah. Ok guys, Abai dah tukar untuk mata Apollo guys. Try mata Apollo je lah. Mata besar dia tak nak sentuh langsung. So 2 rod pun mata Apollo saiz 12 guys. Cari saja. Tanda dia nak ambil mata Apollo. Kita try mata Apollo je. Ok, tadi mata besar dia tak sentuh lah. Tengok Apollo pula. Ambil tak? Tarik tak rasa. Sampai dekat ada ikan. Kecil-kecil lah guys. Macam tukar guys. Tarik. Lepas tu jadi berat. Tukar ke ketam ni? Good. Tali. Tanda ada.
Tali pun naik. Anda kecil guys. Strike. Baru dia strike guys. Lucut. Lucut dah. Tarik putar rasa lah guys. Ada seekor kecil. Air pasang penuh. Ni guys. Air pasang penuh dah start surut dah. 6.50 dah. Dah start surut dah. Baru strike seekor guys. Tu pun kecil. Sampai 7.15 kita try. Sekejap kita balik guys. Hari ni memang banyak strike guys, tapi kecil-kecil saja. Kalau semua besar, aku rasa dekat 20 ekor lebih hari ni tanda. So tak apa, kita try lagi sekejap tengok. Cuba dah malam ni. Okay guys, apa rasa cuaca malam ni kena kemas sebab bawa anak. Ada air pasang penuh saja tadi ikan guys. Memang senyap dah. Tadi mula-mula nak pasang tu memang banyak tanda tu banyak. Tempat tu saja banyak. Buang kena. Tapi saiz kecil-kecil. Kalau saiz semua besar-besar, memang padu lah guys. Mungkin pagi tadi air surut, memang cun. Air dah pasang, mula pasang. Besar dah naik tengah kot. So itu saja. Kita kemas. Kita makan dah. Jom kemas. Ok guys, video hari sampai sini saja. Aboy nak balik. So memang Aboy datang sini memang cun guys. Air memang cun, tapi Aboy kena datang awal lagi sebelum air pasang. Memang cun. Aboy datang tadi, air dah start pasang dalam sejam setengah, 2 jam dah. Memang tak ada ke? Ada main dekat ujung sana. Banyak kecil-kecil guys. Kecil-kecil banyak, tak apalah. Kita datang try. Tak puas lagi guys, dia masih try lagi. Tadi dapat beberapa ekor kecil-kecil je. Tapi tak apalah, dah janji berapa ekor kita dapat dah lepas dah. Kecil-kecil banyak boleh lepas. Tapi cuma ambil 3 ekor ni dia. Seekor ni besar sikit. Kecil ni tadi dia lekat dekat dalam guys. Kecil apa ambil lah. Yang besar ni cukup lah guys. 3 ekor je hari ni. Jadilah. Banyak lu. Tu lah. Kalau semua dapat besar-besar saiz macam ni, memang padu guys hari ni. Tapi semua saiz kecil-kecil. Tu lah, hari ni kalau Aboy datang pagi main dekat tepi sana, biasa Aboy punya pot tepi sana, memang cun guys. Hari ni memang dia punya air guys. Tengok tadi dapat banyak kan, semua kecil-kecil. Lah. Anak masih dia nak try lagi, biar dia try. Aboy dah kemas dah. Lagi sekejap dia gelap guys. Dah 7.20 dah. Kita balik dulu. Jom kita jumpa next video guys.